Hujan seringan madu tolak burus T239 dengan menggunakan rakit raw wahani sedikit. Okey, kita ambil sedikit lah perkisahan daripada batch T239 ini, saudara. Okey. Dengan 3 titis gitu. Ni botol tabung uji T239. Jadi kita ambil ni raw punya solution ni, susi. Kita titis dalam tabung uji T239. 9 titik. Kita pencang. Kita biarkan beberapa minit untuk melihat dia punya gelap panas. Setelah dibiarkan beberapa minit, kita dapat ledakan di hujung tabung uji ini. Ini membuktikan bahawa madu ini betul-betul asli.